Seterusnya, saya akan membentangkan anggaran hasil perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan negeri Pahang untuk tahun 2026. Bagi tahun 2026, Kerajaan Negeri menyasarkan kutipan hasil mencecah RM1.279 bilion. Unjuran kutipan hasil ini meningkat lebih kurang 7% berbanding belanjawan tahun 2025. Daripada jumlah ini, RM1.274 bilion diperuntukkan bagi pembelanjaan mengurus, merangkumi pembelanjaan emolumen, perkhidmatan dan bekalan, pemberian dan kenaan bayaran tetap, serta perbelanjaan lain dan aset dengan peningkatan sebanyak RM91.83 juta atau 7.76% berbanding tahun 2025 dengan lebihan atau surplus sebanyak RM5 juta. Bagi menampung pembelanjaan pembangunan negeri dan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan projek, peruntukan sebanyak RM446.26 juta disediakan, iaitu kenaikan sebanyak 11.67% daripada peruntukan pembangunan tahun 2025. Di kesempatan ini, saya merakamkan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Persekutuan atas kelulusan 15 sebuah projek dan inisiatif untuk negeri Pahang menerusi belanjawan 2026 yang dibentangkan di Dewan Rakyat pada 10 Oktober 2025.